Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung kitab yang biasa kita baca sebelum Ramadan, Al-Jauhar Al-Mawhub, dalam perbahasan salam, kelebihan salam. Kelebihan salam. Maksud salam tu apa? Assalamualaikum dengan salam. Dua lah kelebihan salam. Satu yang Assalamualaikum tu dia panggil salam juga. Salam ni pun panggil salam. Kelebihannya. Dan kita dah sekali, dua kali dah salam saja. Ni kali ketiga lah. Ni kali ketiga. Ada. Muka surat 98 atau 99. Cari 98. Setelah kita selesai berkaitan dengan hukum hakam salam, macam mana lafaz-lafaz salam, hikmah salam, kenapa salam tu sunat, jawab wajib. Ada hikmah tu. Kenapa salam tu sunat tapi jawab wajib. Kita ada masuk bab tu sebelum ni. Kemudian para sahabat dalam memberi salam mereka berebut-rebut. Kemudian apa lagi? Ni saya nak bagi tahu yang kita dah bincang lepas, iaitu sebelum bulan Ramadan. Ni sambungan. Apa lagi? Sahabat berebut-rebut. Kemudian siapa yang bagi salam panjang umur, tu panjang lebar juga itu cerita tu. Kemudian kalaulah bagi salam orang tu tak jawab, maka malaikat tolong jawab. Malah jawab malaikat lagi baik daripada orang jawab. Sebab malaikat tak buat dosa. Bila malaikat jawab, maksud tu doa untuk kita sejahtera kan. Apa lagi yang lepas? Yang salam, orang yang bergerak bagi salam kat orang yang tak bergerak. Itu kaedah dia. Orang naik kenderaan bagi salam dekat orang yang tak naik kenderaan. Orang yang naik kenderaan macam kalau dulu unta, kuda, lembu, bagi salam dekat, adabnya bagi salam dekat orang yang berjalan. Orang yang berjalan, adabnya bagi salam dekat orang yang tak berjalan. Orang yang berdiri bagi salam kat orang yang duduk, bukan orang duduk bagi kat orang berdiri. Orang yang datang bagi salam dekat orang yang tak datanglah, ada kat situ. Itulah kita bincang sebelumnya. Itu adabnya, itu kaedahnya. Tapi kita langgar je. Dekat sekolah langgar lah. Zaman saya dululah, 80-an, 90-an. Langgar lah. Cikgu yang jalan. Tapi yang bagi salam anak murid. Tak kena langsung, bukan kaedah dia. Cikgu lah bagi salam, cikgu berjalan. Yang bergerak bagi salam dengan yang tak bergerak. Lepas tu pula bagi salam sunat kifayah, sunat kifayah. Jawab fardu kifayah. Maka yang bagi salam mesti sikit. Yang bagi salam tu sikit daripada yang nak jawab salam.
Sebab tu yang kena bagi salam tu cikgu. Sebab cikgu tu sikit, seorang masuk kelas. Kita bincang lepas lah tu. Siapa nak tengok boleh tengok rakaman. Dekat YouTube ada rakaman 2 lepas ni. Saya beritahu isi-isi penting aja. Dan perempuan tak boleh bagi salam kat lelaki. Lebih-lebih lagi perempuan yang lawa. Dan lelaki tak boleh bagi salam dekat perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan yang lawa. Tu ada dia sebut. Perempuan lawa, dia tak sebut lah lawa. Dia sebut perempuan muda. Maksud lawa lah tu. Tak boleh bagi. Dan tak wajib pun jawab salam seorang lelaki kepada seorang perempuan yang muda. Tak wajib jawab pun. Lebih-lebih lagi salam yang ada bunyi main-main. Bunyi main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Kan? Ada bunyi main-main. Lagi tak jawab. Tak perlu jawab. Malah jawab tu boleh jadi makruh. Sebab dengan jawab, dia kata ada respon. Dia jadi lain pula. Dia bukan asal, bukan asal boleh bagi salam aja. Kecuali perempuan tu ramai. Kalau perempuan tu ramai, begitu dia ada perbahasan yang kita dah bahas satu-satu tu. Dan nak bagi salam juga tak ada adab kalau bagi salam dekat tempat orang tengah baca Quran, orang tengah makan nasi, orang tengah duduk majlis ilmu. Duduk, dia mari lambat, dah mari lambat, dia sibuk bagi salam. Assalamualaikum. Ustaz. Salam lagi, dah lah bagi salam. Assalamualaikum. Salam lagi. 2 salah dia buat. Itu semua kita bincang. Dan sunat mu'annaqah, sunat. Salam sunat juga ni. Dia panggil mu'annaqah. Mu'annaqah ni apa? Melehir. Kita panggil apa? Peluk tau. Yang peluk tu 3 kali tu. Itu bukan peluk sebenarnya. Dia panggil mu'annaqah. Kalau saya terjemah sendirilah, melehir. Sebab apa? Sebenarnya leher je pergi, bukan badan. Badan kat situ, leher pergi. Leher lah. Gitu. Unuk tu leher. Jadi mu'annaqah, melehir. Okey? Lebih-lebih lagi lama tak jumpa. Bila lama tak jumpa, sunat. Okey, kita berhenti sampai situ. Masuk kita pula hadis. Hukum dah selesai. Masuk hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla as-salam fala tujibuhu. Nabi bersabda, barang siapa memulai dengan berkata-kata dahulu daripada salam, maka jangan kamu jawab akan dia. Siapa yang bercakap dulu baru bagi salam. Dia bercakap, apa khabar? Assalamualaikum. Jangan jawab. Maksud jangan jawab tu bukan jawab berdosa. Tak wajib dah jawab. Nak jawab boleh, bukan benda apa. Cuma dari sudut kaedah, jika dia bercakap dulu baru dia bagi salam, maka salam dia tak wajib jawab. Kita gitu. Sebab ada golongan ekstrim. Nabi kata jangan jawab. Jawab, berdosa maksud ngaka. Tu ekstrim. Nabi kata jangan jawab dengan maksud tiada tuntutan untuk jawab. Tapi kalau jawab, apa masalah? Waalaikumsalam. Kita gitu. Kita tak ekstrim. Ada golongan ekstrim. Kalau jawab, Nabi kata jangan jawab, kau jawab. Asal nak lawan Nabi? Bukan. Janganlah jawab. Kalau jawab, okey. Mana tiada tuntutan untuk jawab, tapi kalau jawab juga taklah berdosa. Tiada tuntutan. Tiada tuntutan. Saya biasa dengar juga ada orang kan, dia tak bagi salam dulu. Dia sebut dulu. Yang berhormat, yang dimuliakan, yang berusaha. Ini. Panjang, saya tak kerti nak ajuk, nak tiru. Panjang ayat dia, dalam lebih kurang seminit ke kot. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bunyi gempak Biasa dengar? Kan? Gempak bunyi. Gempak sebab dia ni terus-terus bercakap. Terus-terus bercakap. Macam pelik Tapi rupanya dia cakap tak berhenti ni. Pop 30 saat kemudian. Assalamualaikum. Jadi, wah, menarik kaedah ni. Menarik kaedah apa? Salam dulu.
Saya tak sempat nak check. Biasa kalau saya tengok-tengok je ni, saya sempat cari kat YouTube dulu, tengok, oh macam ni, cubalah tiru. Ni tak sempat nak cari. Kan ada kan kaedah-kaedah dia nak cakap tu, tapi dia sebut benda-benda lain dulu. Lepas tu bila dah dalam beberapa saat, dah beberapa patah perkataan, banyaklah. Kalau dia sebut nama orang-orang yang berhormat dulu, Jack dulu, yang dah Jack semua, lepas tu dia cakap sikit, betul? Assalamualaikum. Jadi maksudnya, dengar ni aku nak cakap ni, aku nak bagi salam ni, dengar dulu. Dengar dah, semua sebut dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan caranya gitu. Assalamualaikum dulu. Nah, barang siapa memulai dengan berkata-kata dahulu daripada salam, maka jangan kamu jawab salam. Jangan tu maksud tiada tuntutan dah jawab. Maka hadis ini menyanggah-nyanggah atas memberi salam dan menakuti daripada meninggalkan dia. Hadis ini cerita pasal menyanggah, maksudnya bukan ancaman lah, kita panggil macam perintah untuk memberi salam. Perintah apa? Bukan perintah wajib, perintah sunat untuk memberi salam, dan menakuti ancaman kalau tinggal. Tapi bukan ancaman haram. Dia ancaman ada dua. Suruhan juga ada dua. Dia ada suruhan, iaitu suruhan sunat, suruhan wajib. Suruhan wajib tak buat dosa, suruhan sunat tak buat tak berdosa. Yang kedua, dia ada tegahan, larangan haram, larangan makruh. Dua-dua larangan. Jadi larangan haram kalau langgar juga berdosa, larangan makruh langgar juga tak berdosa, kan? Tapi tetap namanya larangan. Jadi yang ini menyanggah-nyanggah ni maknanya tuntutan, suruhan, tapi suruhan sunat. Dan menakuti akan meninggalkan dia. Menakuti, larangan, tapi bukan larangan haram. Okey? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Sabda Nabi, barang siapa memulai, yang mula-mula, barang siapa memulai dengan memberi salam, dia jumpa dia dulu, yakni atas orang yang ia jumpa akan dia, atau orang yang datang, yang ia datang atasnya, tengok. Maka iaitu terlebih aula, terlebih utama dengan Allah dan Rasul. Barang siapa memulai dengan memberi salam, yakni orang yang ia berjumpa akan dia, atau orang yang ia datang atasnya. Tengok tu adab dia. Dia datang atasnya, dia pergi jumpa, bukan orang pergi jumpa dia. Kalau orang pergi jumpa dia, adabnya orang yang datang tu yang bergerak bagi salam dekat orang yang tak bergerak. Jadi bila orang dia pergi dekat orang, maknanya orang tu dia diam, dia yang pergi, maka dialah adabnya. Itu lebih utama, lebih aula. Apa maksud lebih utama, lebih aula? Mari tengok ni. Dan kata Azizi, ihtimal, kemungkinan, berkemungkinan bahawasanya dikehendaki dengan dia aula. Apa maksud aula? Apa maksud afdal? Orang yang bagi salam dulu ni, apa maksud? Dengan aman Allah dan aman Rasul. Apa maksud aman Allah dan aman Rasul? Apa maksud dia? Siapa yang bagi salam dulu, yakni aula, lebih utama, lebih afdal, bagi bahawa mengembalikan atasnya oleh yang ia beri salam atasnya, dan diaman akan dia kerana bahawasanya salam itu maknanya aman, maka wajib mengembali akan dia. Tu dia kata, kenapa yang bagi salam dulu lebih afdal? Bukan ke yang wajib lagi afdal, iaitu jawab salam wajib, fardu kifayah, beri salam sunat kifayah. Tapi dalam hadis ni kita, siapa yang bagi salam dulu, dia lagi afdal. Sunat lagi afdal. Ya, sunat lagi afdal. Kenapa? Dia kata di sini, orang yang bagi salam tu bagilah salam, dan dia, orang yang terima salam, dia wajib jawab. Bila dijawab, makna salam tu kan aman, selamat. Dan dia wajib jawab, dia wajib doakan orang ni. Macam tu.
Bagi salam sunat. Okey. Jadi bagi salam, bila bagi salam, dia wajib jawab. Tak jawab dia berdosa. Jadi itu maksudnya lebih afdal. Sebab kalaulah kita ada dua orang jumpa, bagi salam adalah pilihan. Nak bagi boleh, tak nak bagi pun boleh. Tapi jawab salam, jika diberi salam jawab, bukan pilihan. Jadi itu yang maksudnya, engkau tak ada pilihan, engkau terpaksa doakan aku. Gitu lah. Maka itu lebih afdal. Kau tak ada pilihan, engkau terpaksa, wajib engkau, maka wajib mengembalikan dia, wajib kau jawab. Apa lagi maksud tu? Setengah-setengah perkara, ada yang wajib, yang sunat lagi besar pahala daripada yang wajib. Kebanyakannya yang wajib lebih besar daripada yang sunat. Macam kita sekarang bulan Ramadan, kita sembahyang sunat tarawih satu rakaat macam 70. Satu tarawih lah. Satu tarawih lah mula kata. Macam kali 70. Kalau kita kira gitu, 70 sunat. Satu sunat buat macam 70 sunat bulan Ramadan. 70 sunat tu maknanya satu wajib. Sebab tu dengan buat satu sunat, pahala dia macam wajib bulan Ramadan. Sebenarnya gini pahala dia, satu sunat buat bulan Ramadan kali 70. Satu fardu bersamaan dengan 70 sunat. Jadi sebab tu akhir sekali, lepas dah buat matematik kali tolak campur semua, satu sunat jadi fardu, pahala fardu. Kalau bulan lain sembahyang sunat 2 rakaat 70 kali buat, baru pahala sama macam satu wajib, satu fardu. Bulan Ramadan buat satu je, dah dapat terus. Sebab tu Ramadan adalah bulan menggandakan ibadah, bukan bulan beribadah. Kita pergi silap, kita kata apa? Ramadan bulan beribadah. Bukan beribadah, ganda ibadah, double. Jadi kalau katalah biasa kita buat sembahyang fardu tak boleh buat apalah, memang kena buat 5 waktu. Kita buat sembahyang sunat, bukan bulan Ramadan, kita buat apa? Kita buat 10 rakaat ataupun 5 kali sembahyang sunat kita buat. 10 2 kita buat 10. Mungkin duha ke, atau mungkin kita buat sebelum sembahyang subuh ke, sebelum sembahyang subuh yang qabliyah ba'diyah tu. Kalau mudah kata kita biasanya buat 10 rakaat ataupun 5 kali sembahyang sunat bukan Ramadan. Bila bulan Ramadan 10 kali. 10 sembahyang, double lah maknanya. Bukan kita buang 5 tu yang kita duk buat selalu tu, kita buang, kita tambah 5 yang lain. Itu bukan mengganda, itu sama aja. Rugi. Lepas tu bulan Ramadan bulan mengganda. Sebab tu ada tarawih, ganda. Yang lama jangan tinggal. Sebab apa? Sebab yang sunat pahala dia wajib, bukan senang nak dapat. Yang wajib pula berapa pahala dia? Sebab yang sunat dah mengambil alih yang wajib, pahala dia. Yang wajib 70 kali. Macam sembahyang subuh tadi, seolah-olah kita pahala dia sembahyang subuh 70 hari. 70 hari 70 kali subuh. Bukan senang dapat. Jadi ada keadaan yang sunat lagi besar daripada wajib. Kebanyakan wajib lagi besar daripada sunat, macam kita sebut tadi. Wajib kali 70, sunat jadi wajib satu. Buat yang sunat bulan Ramadan satu pahala wajib. Buat satu yang wajib bulan Ramadan kali 70. Maknanya fardu wajib lebih besar daripada sunat. Sedekah RM1 kita macam RM70. Ni bulan ni sampai raya baru lain, kembali balik asal. Kalau kita RM1 je masuk tabung, macam RM70. Kalau masuk RM10, kalau masuk 100, okey. Kebanyakan yang wajib lebih besar daripada yang sunat, kebanyakan. Tapi ada beberapa yang sunat lagi besar. Ni antaranya. Tak banyak lah, beberapa. Yang sunat lagi besar daripada, pahala dia lagi besar pada wajib. Iaitu memberi salam sunat, jawab salam wajib, tapi memberi salam lagi besar pahala daripada jawab.
Ada satu lagi, apa? Bagi hutang. Orang nak berhutang, kita bagi, tak wajib. Kita ada duit lah maknanya, tak wajib bagi. Aku nak berhutang, aku ada duit tapi tak nak bagi, tak wajib. Kalau orang nak berhutang, tak wajib bagi. Sunat bagi. Sunat. Lepas tu, dia pun pinjam. Pinjam jangan buat lupa-lupa pula. Wajib bayar. Okey. Kalaulah ikut kaedah biasa, bagi pinjam 100, pahala 100. Sebab sunat. Dia bayar RM100, dapat pahala 700. Sebab wajib. Kalau macam tu, sedap orang minjam daripada orang bagi. Sedangkan orang bagi ni ada risiko. Kebaikan dia tak wajib. Tapi dia bagi juga. Tiba-tiba yang bayar lagi besar pahala. Kerana tu dari sudut bagi hutang, hukumnya sunat. Tapi pahalanya lebih besar daripada bayar hutang, hukum wajib. Apa lagi? Bila bagi hutang kat orang, kemudian dia tak boleh bayar. Dia tak boleh bayar. Dia tetap juga wajib bayar. Tapi kita sunat halalkan. Dia wajib bayar, kita halal. Kita pun halalkan. Sunat halalkan, tak apalah aku halal, kau tak boleh bayar. Halal. Pahala dia lagi besar daripada bayar. Bayar wajib. Saya nak beritahu apa cerita ni. Kadang-kadang yang sunat lebih besar daripada yang wajib. Yang sunat lebih besar pahala daripada yang wajib. Faraid. Faraid wajib. Pembahagian tu. Laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Wajib. Tapi kalau nak bagi sama rata boleh tak? Boleh. Dah tahu dah hak masing-masing, adik-beradik laki perempuan bagi sama rata. Boleh. Sunat. Kalau bagi faraid, lelaki dapat 2 bahagian, sebab dia tu wajib, maka pahala dapat pahala wajib. Lepas tu kawan dia kata, tak apalah, kita bagi sama rata lah. Maknanya hak dia bagi adik-beradik yang lain. Dia lelaki, sama rata. Sepatutnya dialah dapat pahala lebih. Tapi sebab sunat je sama rata, jadi dia dapat pahala sikit. Dah lah dia habis duit. Jadi maknanya dalam kes ni, sunat lebih besar pahala daripada wajib. Faraid tu wajib, sama rata tu sunat. Diharuskan. Maka dia pun seolah-olah duit sebahagian yang dia dapat, dia bagi adik-beradik yang lain, dia jadi dapat sama rata. Sunat tu lagi besar daripada yang wajib pahala. Banyak lagi kalau bab tu. Termasuklah qomat. Termasuklah azan dan qomat juga sama. Tapi kita bahas tu lain kali. Masuk bab tu nanti. Termasuklah juga salam. Sambung seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu min asma'illahi ta'ala. Wada'ahu Allahu fil ardi fa'afshuh." Sabda Nabi. Bermula salam itu setengah daripada beberapa nama Allah. Oh, salam tu nama Allah. Menghantar ia akan dia pada bumi. Diturunkan pada bumi. Sebab tu kita reti nama Allah. Yelah, kita selalu baca kan, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah salam. Itu nama Allah tu. Wa minkas salam. Daripada engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Semua tu. Daras salam tu syurga yang bernama salam. Jadi Allah tu salam, nak antara nama Allah As-Salam. Dan diturun ke bumi dengan maksud, sebab apa bagi salam? Sebab apa bagi je salam? Sebab kalaulah dia tak jawab salam sekalipun, malaikat akan jawab. Malah itu yang lebih baik. Malah itu yang lebih baik, iaitu malaikat. Malaikat ni dia tak pernah buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia tak pernah buat dosa. Bila malaikat tak pernah buat dosa, bila dia mendoakan kita, besar maksud tu. Kita biasa jumpa orang-orang berilmu. Kita jumpa alim-alim ulama. Kita minta dia doakan biasa, doakan saya, doakanlah, doakan. Malah kalau nak ambil, doakan aku nak ambil periksa ni. Kadang-kadang kawan-kawan je. Doakan aku nak interview ni. Kerja biar dapat. Kenapa kita suruh orang doa? Doa sendiri je.
Doa sendiri tak reti. Kenapa pula main pas-pas doa ni? Doa sendiri, doa sendiri. Jangan duk sibuk suruh orang doa. Kenapa pula nak sibuk suruh orang doa? Doa je sendiri. Kita kata gitu. Betul lah. Tapi kita tetap juga suruh. Kadang suruh mak kita, mak doakan dia. Doakan. Ayah kita suruh doakan. Kenapa tak doa sendiri? Sebab bagi kita, mereka mempunyai lebih daripada kita. Kemuliaan yang lebih. Ilmu yang lebih dan sebagainya. Lebih daripada kita. Maka kita minta mereka doakan. Yang ini siapa doakan tau? Malaikat. Yang tak pernah buat dosa. Lagi lebih daripada kita. Jadi kalau kita bagi salam, bagi je. Orang tu tak jawab, malaikat jawab. Orang tak jawab, kita kata Alhamdulillah, malaikat jawab kali ni. Itu maksudnya, maka jika tiada mengembali mereka itu atasnya, kalau tak jawab, kalau katakanlah orang yang kita bagi itu tak jawab, maka malaikat akan jawab. Malah malaikat jawab itu lagi lebih sempurna, lebih bagus daripada orang. Sebab orang tu kadang-kadang buat dosa juga. Ini tak pernah buat dosa. Maka yang khawas daripada malaikat, maksudnya maka malaikat yang khawas, malaikat yang khusus, maksud malaikat yang tertentu, terlebih afdal daripada awam manusia. Lagi hebat dia daripada orang awam manusia. Kenapa dia kata awam manusia? Kerana ada manusia yang lebih hebat daripada malaikat. Yang pastinya Nabi. Nabi lebih hebat daripada ketua-ketua malaikat. Lebih hebat tu mulia, kemuliaannya. Jadi orang awam lebih malaikat, lebih mulia malaikat berbanding orang awam. Dan pada hadis ini menunjuk atas bahawasanya mulai memberi salam itu, dan pada hadis ini menunjuk atas bahawasanya mulai memberi salam itu, dan jika ada ia sunat sekalipun, afdal daripada jawabnya, dan jika ada ia wajib sekalipun, yang sebut tadilah. Kat sini kita dapat faham bahawasanya sunat memberi salam lebih afdal, lebih besar pahala daripada jawab, walaupun jawab tu wajib. Kita dah syarah sebelum ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sabda Nabi, bahawasanya yang aula, yakni yang utama, yang terbaik dia di kalangan manusia dengan Allah, yakni dengan rahmatnya dan keramatnya. Keramat tu mulia, karamah, bukan keramat tu, karamah. Itu orang yang memulai akan mereka itu dengan salam. Yang orang yang hebat di sisi Allah, kita kata gitu. Yakni maksud hebat di sisi Allah, maksudnya Allah bagi rahmat dan Allah bagi kemuliaan, karamah. Allah bagi rahmat dia dan Allah bagi kemuliaan dekat dia. Dekat manusia ni adalah manusia yang selalu bagi salam berbanding dengan yang tak bagi salam. Kenapa? Kerana ia mendahulu menyebut akan Allah dan mengingat akan mereka itu. Betul lah. Kenapa yang bagi salam tu lebih besar pahala, lebih afdal daripada yang jawab? Sebab yang memberi salam, dia sebut nama Allah dulu berbanding yang jawab. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, warahmatullah wabarakatuh, semoga Allah rahmati, berkat dan sebagainya. Jadi siapa yang sebut nama Allah dulu, yang sebut yang bagi dululah. Siapa yang sebut dulu, dia lagi afdal. Bila kawan ni sebut, kawan ni pun teringat ke Allah, waalaikumsalam. Jadi dengan sebab dia bagi salam, dia dapat pahala, dan dalam masa yang sama dia ingatkan orang tentang Tuhan. Jadi kadang-kadang bagi salam pun adalah satu dakwah jugalah. Salah satu dakwah. Dan sabda Nabi SAW, tiada halal bagi Muslim. Tiada halal tu tak boleh lah, tidak dibenarkan bagi Muslim, orang Islam, meninggalkan berkata-kata, tak bercakap akan saudaranya dengan saudaranya. Saudara ni bukan adik-beradik je, saudara sama-sama Islam, lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Padahal berjumpa keduanya. Ni cantik ni. Sebab orang pernah tanya, bila saya baca hadis ni, dia kata, macam mana saya dengan jiran sebelah saya pun last saya jumpa 2 minggu lepas. Jiran dia, mana berdosa lah, sebab 3 hari tak cakap. Tu tak kira orang belakang rumah. Orang belakang rumah last jumpa raya tahun lepas. Masih bila nak jumpa, takkan nak pergi rumah dia? Betul tak? Kita kadang-kadang adik-beradik kita,
Bila lelah bercakap? Wih, rasa dah sebulan tak cakap dengan adik. Berdosa sebab tak cakap lebih 3 hari. Bukan gitu. Dia faham gitu. Bukan. Ni sebut ni tak halal. Maksud tak boleh. Tak dibenarkan orang Muslim meninggalkan berkata-kata, maksudnya tak bercakap lebih daripada 3 hari. Yang tu kau tak cakap 3 hari. Oh, jangan gitu kita. Tak. Padahal berjumpa keduanya. Berjumpa tapi tak bercakap, maknanya bergaduh lah. Takkan asal tak bercakap je dosa. Jam gitu. Okey. Berjumpa tapi tak bercakap, maknanya bergaduh lebih pada 3 hari. Maka berpaling ini dan berpaling ini. Maksudnya, yalah, lagi-lagi ya jumpa. Dan maka tak boleh. Dan bila lebih 3 hari berdosa. Siapa yang baik di antara dua orang ni? Dan yang terlebih baik daripada keduanya, dua orang yang tadi, yang bergaduh tadi, yang tak tegur siapa tadi, orang yang memulai akan taulannya, yang mula-mula dengan salam, yang bagi salam dulu. Kerana bahawasanya bagi salam itu fadilat yang amat besar. Jadi kalau gaduh-gaduh pun bagi salam lah dulu sebelum 3 hari. Berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'i ibtida'u bis salami. Dan sabda Nabi, kepala tawaduk itu memulai dengan salam. Kepala tawaduk tu maksud, kalau kita tengok permulaan tawaduk, tawaduk ni rendah hati. Orang baik, orang tawaduk adalah bagi salam. Orang yang tak bagi salam ni sebenarnya orang belagak. Yang bagi salam, yang mulakan salam, bukan yang betul, bukan. Orang yang lambat bagi salam, dia nak tunggu orang bagi, dia ni ada ego sikit. Tawaduk adalah yang mula-mula bagi salam. Ini pun dengan peraturan tadi tu. Dengan peraturan yang berjalan bagi salam kat yang berhenti, peraturan tadi. Jadi orang yang duduk ni, bila orang tu datang, oh dia lebih layak bagi salam, tunggu kejap. Kalau dia tak bagi juga, baru kita bagi salam. Peraturan tadi itulah peraturan yang kita bincang sebelum ni. Apabila sepatutnya dia bagi salam, dia tak bagi salam, kita lah bagi. Tapi yang secara umum yang terbaik adalah tawaduk adalah orang yang bagi salam. Kata Imam Nawawi, bermula lelaki Muslim yang tiada masyhur dengan fasik, orang Islam yang dia tidak dikenali dengan fasik. Maksudnya orang biasa lah, orang biasa, dia bukan dikenali dengan fasik. Fasik ni apa? Buat dosa besar atau mengekali dosa kecil. Tengok perempuan lalu, tengok fasik tu setiap kali. Ataupun pakai rantai laki, fasik. Kalau ataupun buat dosa besar, berzina, curi, minum arak, tak puasa, berjudi, dan dia melakukan tanpa bertaubat. Tu fasik dia panggil. Ataupun kalau tak buat dosa besar pun dia buat dosa kecil, tapi tak berhenti-henti. Buat selalu je buat dosa kecil. Okey? Yang mana dia orang Islam dan dia tidak masyhur dengan fasik. Dengan maksud kita tak tahu pun dia fasik ke tak, kita tak nampak pun dia buat dosa-dosa besar, ataupun kita tak tahu pun dia mengekali dosa kecil. Okey? Dan tiada bid'ah. Dan bukan orang bid'ah. Orang bid'ah ni apa? Ingat, kalau dalam kitab disebut bid'ah, maknanya bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Sebab zaman sekarang ada orang dia tukar, bukan dia tukar lah, dia menyeleweng. Bid'ah ni je dia ambil yang pekah tu. Yang macam Nabi tak buat, dia buat, maka bid'ah. Nabi tak buat tu fiqh tu. Contoh, Nabi tak baca Yasin setiap Khamis. Nabi baca Kafi. Tiba-tiba dia baca Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat tu, kata. Malam Jumaat lah. Jadi maka sebab Nabi tak buat dulu, dia buat bid'ah. Itu penyelewengan. Itu bukan bid'ah yang dalam kitab sebut. Nabi tak talqin, tiba-tiba dia talqin, maka dia adalah bid'ah. Sebab dulu Nabi tak buat. Itu masalah fiqh. Fiqh tu hukum hakam, halal haram sah batal. Jadi bila kalau nak kira, Nabi tak ajar fiqh, tauhid Nabi tak ajar. Nabi tak ajar tajwid. Macam wahai sahabat-sahabat, hari ni kita kelas tajwid ya. Mana ada? Nabi ajar baca Quran aja. Tapi isinya tajwid lah. Tapi mana ada perkataan tajwid? Okey, hari ni kita belajar fiqh.
Mana ada? Nabi tak pernah ajar fiqh. Habis tu halal haram tu bukan Nabi ajar fiqh. Nabi ajar ini haram ni halal. Kita namakan dia fiqh. Dan kita lagi teruk. Kalau nak kata bid'ah kita lagi teruk. Nabi tak pernah ajar. Setiap hari Selasa ngaji fiqh. Setiap hari Rabu ngaji tasawuf. Setiap hari Sabtu ngaji tauhid. Mana ada Nabi ajar itu? Nabi ajar tauhid aja tentang Tuhan. Bila-bila nak ajar. Tiba-tiba kita letak pula sebulan sekali, sebulan dua kali. Bid'ah. Itu penyelewengan. Bila sebut dalam kitab bid'ah, maka dia adalah bid'ah akidah. Kepercayaan, pegangan. Bukan bid'ah fiqh. Bid'ah fiqh yang syariat ni, dia terbahagi pada 5 bid'ah tu. Bid'ah syariat ni, dia bid'ah tu terbahagi pada 5 hukum. Kadang-kadang bid'ah tu wajib, kadang-kadang bid'ah tu sunat, kadang-kadang bid'ah tu harus, kadang-kadang bid'ah itu makruh, kadang-kadang bid'ah tu haram. Dari sudut fiqh. Tapi ada penyelewengan tu berlaku sekarang ni. Kalau Nabi tak buat dulu, dia kata bid'ah. Bid'ah mana? Bid'ah tak boleh buat, dosa. Nabi tak buat dulu. Mana boleh kata gitu? Yang bid'ah-bid'ah yang disebut tu, yang Nabi larang bid'ah tu bid'ah akidah. Apa bid'ah akidah? Nabi tak pernah kata pun Allah duduk kat arasy, dekat kursi. Dia cakap, tu bid'ah. Bukan baca Yasin. Baca Yasin tu bid'ah juga. Tapi bid'ah ada 5. Bid'ah mana? Bid'ah wajib, bid'ah sunat. Macam yang buat 20 ni, tarawih buat 20. Sayyidina Umar kata inilah sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar kata, anak murid Nabi. Bukan anak murid lagi, bapa mentua. Dia kahwin dengan anaknya kan, Hafsah. Orang paling rapat dengan Nabi, maqam Nabi sebelah dia, Sayyidina Umar. Inilah, iaitu berkumpul ramai-ramai sembahyang tarawih buat 20 rakaat. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ada pula bid'ah baik. Memang pun terbagi pada 5 masalah hukum fiqh. Bid'ah. Kadang-kadang bid'ah tu wajib. Apa bid'ah wajib? Bid'ah tapi wajib. Apa agak-agak? Quran mushaf yang kita dah baca tu, bid'ah tu. Sebab zaman Nabi mana ada? Zaman Nabi semua hafal. Kalau tak ingat cari sahabat. Kejap. Meh nak sikit dia baca ya. Aku lupa. Ni dia bagi. Mana ada mushaf yang tertulis? Mana ada tulis? Tulis yang kita dah baca tu lah. Yang mushaf yang kita panggil Quran. Bid'ah tu. Tapi bid'ah tu wajib. Cuba bayangkan, kalau tak ada tu, kita boleh baca Quran? Duk ada Quran tu pun tak boleh baca. Berabuk. Quran ada tertulis pun masih lagi ramai tak boleh baca salah. Ini kan pula kalau tak tertulis, maka dia adalah bid'ah yang wajib. Tu bid'ah tapi wajib. Bid'ah sunat ada, panjang lah sebut pasal bid'ah ni. Bid'ah harus ada, bid'ah makruh ada, bid'ah haram pun ada. Bid'ah haram tu apa dia? Nabi sembahyang maghrib 3 rakaat, dia buat 4 rakaat. Bid'ah tu haram. Orang buat subuh 2, dia kata subuh 2 ni orang pemalas, kita buat subuh 8. Tu bid'ah. Bid'ah yang haram. Habis zikir lepas sembahyang, bid'ah juga. Bid'ah yang sunat. Jadi bid'ah bagi pada 5. Habis ni bid'ah apa ni? Disebut kat sini. Disebut di sini mana tadi? Kata Imam Nawawi tadi, dan bermula lelaki Muslim yang tiada masyhur dengan fasik, kita tak tahu dia buat dosa besar ke, mengingkari dosa kecil ke, kita sangka baik je, dia bukan fasik lah. Dan tiada bid'ah ni adalah orang yang kata Allah ada tangan, tapi tangan yang layak. Orang yang kata Allah duduk dekat arasy. Orang yang kata Allah naik turun malam-malam untuk mengabulkan doa. Orang kata Allah itu berkata-kata, popek, bercakap macam tu, macam kita duk bercakap dan sebagainya. Itulah akidah yang bid'ah. Itulah akidah bid'ah yang sebenarnya. Dan kalau orang macam ni memberi salam ia dan diberi salam atasnya, maka sunat memberi salam ia dan wajib atasnya mengembalikan salam. Jika orang itu tiada masyhur, kita tak tahu dia tu fasik buat dosa besar, dan kita tak tahu dia tu mengekali dosa kecil, maka kita anggap dia tu baiklah, bukan fasik. Dan dia ni pula kita tak tahu dia ahli bid'ah, kita tak tahu pun dia berpahaman macam mana, kita anggap dia baik aja. Maka sunat bagi salam dan sunat jawab salam. Dan sunat bagi salam dan wajib jawab salam kalau dia bagi salam. Okey. Dan ada pun orang bid'ah. Ni orang ni, golongan ni. Dan ada pun orang yang bid'ah dan orang yang mengerjakan dosa besar. Orang bid'ah yang tadi, bid'ah tadi tu.
Dan bid'ah akidah. Sebab bid'ah dia tak sampai tahap kufur. Sebab ada bid'ah sampai tahap kufur. Ada. Dia kata Allah bersila, sila macam kita sila. Allah duduk macam kita duduk. Tu bid'ah tapi kufur. Jadi tidak duduk yang layak bagi kebesaran Allah. Tu bid'ah tapi tak kufur, berdosa besar, fasik. Dan ada pun orang yang bid'ah dan memang terkenal dia bid'ah. Okay? Dan orang yang mengerjakan dosa besar, dia mengekali, dia buat dosa besar dan dia tak taubat pun. Dan tiada ia taubat. Tengok tu. Dan tiada ia taubat daripadanya. Buat dosa besar dan tak taubat, ataupun buat dosa kecil berterusan. Maka sayu dia jangan diberi salam atas mereka itu. Bila sebut jangan, ingat, tiada tuntutan. Habis kalau buat juga berdosa. Tak, kita bukan golongan ekstrim macam tu, tidak. Kalau bagi salam, bagi lah. Tapi adakah tuntutan bagi salam dekat orang macam ni? Tak ada tuntutan. Tapi kalau bagi juga, harus hukumnya. Okay? Jangan diberi salam atas mereka itu. Dan jangan dikembalikan atasnya akan salam. Bila dia bagi salam, tak wajib jawab. Habis kalau jawab juga, taklah salah, takkan berdosa kot jawab salam. Cuma tiada tuntutan jawab. Sebab orang ni orang fasik, orang bid'ah. Demikianlah menyebutkan dia Bukhari dan lainnya daripada ulama. Imam Bukhari kata gitu. Panjang lagi pula. Kita berhenti dekat hadis kot. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ketua para wali, dan jangan tinggal berkata oleh Muslim akan saudaranya lebih daripada 3 hari, dah sebut cerita tadi, melainkan bahawa ada ia daripada ahli bid'ah, sesat dan ma'asi. Ma'asi itu maksiat lah. Jadi jangan seseorang, dia tak boleh tak bercakap dengan seorang, dia tak boleh bercakap lebih daripada 3 hari, dilarang. Kecuali orang itu ahli bid'ah, bid'ah akidah tadi, orang sesat dan orang yang buat maksiat. Yang ni tak bercakap lama-lama pun tak apa. Tiada tuntutan. Tapi kalau orang tu elok-elok aja, bukan bid'ah, tak sesat dan bukan buat maksiat, maka tak boleh tak bercakap dengan lebih 3 hari. Ini kalau kata cerita apa ni? Kalau dia bergaduh tadilah, kalau tak jumpa nak macam mana? Kalau jumpa tapi tak bercakap, tak boleh, dilarang. Maka sunat tinggal berkata-kata dengan mereka itu. Sunat tak bercakap. Golongan yang bid'ah tadi, golongan yang sesat tadi, sunat tak bercakap. Kadang-kadang dia boleh jadi wajib bercakap. Tengok keadaan. Wajib bercakap apabila kita nak dakwah dia, takkan nak biar dia sesat. Maka bila macam tu, wajib bercakap. Tapi kalau saja-saja nak bercakap, jangan bercakap. Kalau saja-saja, biarlah kita nak bercakap tu, aku nak dakwah dia ni, jom, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Padahal tiada tuntutan bagi salam. Sunat jangan layan dia, tapi kita bagi salam. Dia pun cakap dengan kita pun ajak, jom makan roti canai. Hari lain lah, bukan Ramadan lah, jom makan roti canai. Makan, kita nasihatkan dia. Bercakap tu, itu wajib jadi. Sebab siapa nak amal ma'ruf nahi munkar? Tapi kalau saja-saja buat baik dengan dia, maka tiada tuntutan, dengan maksud seeloknya jangan bercakap. Ini saya perasan zaman viral ni, zaman konten. Bila seseorang itu dikenali, artis ke, dia dikenali, atau dia buat benda-benda yang tak elok lah, maka dia dikenali, orang kena ramai. Jadi bila kita ni jumpa dia, kadang-kadang tengok ustaz sendiri jumpa dia takat gambar, dia nak bagi tahu dia jumpa orang ni tau. Orang kata wow. Sedangkan orang tu, apalah, mungkinlah dia berjoget ke, dia fasik, berdosa, dia buat perkara-perkara yang maksiat lah, buat perkara yang bid'ah, jumpa geng-geng bid'ah. Yang salah pi tu lah, salah pi, salah kona. Jumpa dia orang terkenal, memang terkenal. Kita pergi jumpa, kita takat gambar dengan dia. Lepas tu kita gambar, kita post kan, nak bagi tahu kita, sebab dia tu orang terkenal. Tapi kita ni memang bukan berakidah macam dia, tu dia je. Tapi sebab dia terkenal, takat gambar, kita share. Okey, masa kita takat gambar tu, mesti kita bercakap. Kita apa, mungkin bagi salam. Dan kita bukan dakwah untuk dia pun. Tengok ni, sebaik-baiknya jangan cakap. Kalau kita buat macam tu, dia dapat kredit tau. Dia kata walaupun aku ni kerja bantai orang je dekat YouTube, ada gambar geng-geng, orang panggil ustaz lah juga, sebab dia memang ada ilmu pun. Bila dia punya view beribu-ribu, beratus ribu, follower ramai, tapi sekerja bantai ahli sunnah. Dia bantai, tapi terkenal lah.
Kita jumpa dia, kita Assalamualaikum bagi dia. Dia pun salam. Dia makan buat baik je kat luar. Kat dalam dia bantai. Kat dalam media sosial. Kita pun takat gambar. Betul, kawan-kawan pun duk komen. Wah, dah bertukar arah ke? Tak, gini. Tapi kita dah bagi kredit dekat dia. Dan dia terasa, okey. Maka dia dapat kredit kat situ. Salah kita. Kenapa bagi dia? Sedangkan jangan bercakap. Jumpa, gitu. Kalau nak cakap boleh. Niat baik nak tegur dia. Tegur lah. Tegur apa dia duk bantai orang semua. Cuba tengok media sosial. Tak kira siapa lah sekarang ni. Sebab nak buat konten asalnya. Golongan ni makin banyak. Kadang-kadang kita mengiktiraf mereka walaupun sebab dia seorang influencer, pempengaruh. Kita bagi iktiraf. Iktiraf apa? Takat gambar je pun. Itu pengiktirafan lah tu. Takat gambar pun. Sebab kita macam, bila seronok lah bila kita tunjuk gambar kita kat Facebook. Seronok lah. Tapi kita bagi tahu, aku memang dengan dia dalam media sosial, aku bantai dia. Ya, tapi kau bagi kredit supaya, jom takat gambar boleh tak? Sedangkan jangan cakap pun kalau boleh. Kecuali untuk dakwah dia. Sebab dia ahli bid'ah. Tak kisahlah dakwah, janji kita. Aku cakap, memanglah aku tak cakap pasal dakwah, tapi aku nak buat baik dulu. Nanti dalam 4-5 kali baru aku nak start dakwah. Kalau dengan niat tu okey. Habis kenapa dia buat baik? Apa tujuan dia buat baik? Akhir sekali golongan ni, golongan yang lain, orang awam akan tengok, dia orang ni, memangnya okey je. Sepatutnya kita tak boleh gitu. Nampak macam apa ni? Tak nak baik. Bukan tak nak baik. Ini golongan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah akidah. Kita terpengaruh dengan dorang. Dorang kalau jumpa para habaib contohnya, dorang kat kotok, kata ya ke tak ni, mana tahu keturunan Nabi. Try buat DNA, macam-macam dorang cakap. Tapi bila dorang jumpa, dorang tak kat gambar. Dan dorang sebarkan, maka dorang dapat kredit tu. Dengan pengaruh-pengaruh. Jadi orang awam tengok pun kau tengok. Dapat kredit tu. Okey lah, sebab dia walaupun dia tak gambar, maknanya dia mengiktiraf. Kita ni pula join sekali. Gitulah kita ni kak. Okeylah, habis dah. Okey, jangan berkata-kata jika tiada maslahah, tiada keperluan. Maslahatlah keperluan pada berkata-kata. Jangan bercakap dengan orang ni. Sebab ahli bid'ah dalam masalah akidah, masalah Tuhan ni, bukan masalah fiqh. Kalau dia tak baca kunut, janganlah sampai tak bercakap. Sebab dua mazhab memang tak sunat kunut pun. Jadi jangan sampai tak bercakap sebab masalah fiqh. Kalau dia lepas sembahyang terus bangun belah, kurang hajar, duduklah wirid dulu, jangan sampai tak bercakap. Tu fiqh, khilaf ulama. Kalau dia jenis baca yasin, tak mau baca yasin, tak apa, pakai fiqh, jangan sampai tak bercakap. Ini masalah akidah. Dia kata Allah duduk kat langit, lepak kat langit, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Tapi yang layak bagi kebesarannya. Itu bid'ah yang kita nak. Kita tahulah antara yang kuat menjaga dan membantah perkara ni adalah faham lah. Beberapa negeri yang nampak kuat ke depan, takkan tak tahu lagi kita, negeri kita yang kuat menjagalah. Yang lain pun kuat juga tapi tak nampak. Yang kita antara yang nampak mempertahankan begini. Kalau nak yang pertama 20 berapa perkara, siap list. Nak ambil tauliah, list 20 berapa perkara, yang ni tak boleh sebut ataupun tak boleh petikai. Baca yasin, kunut, sebut siap dah. Tahlil apa semua siap. Yang ni tak boleh petikai. Kalau nak. Lepas dah setuju baru masuk. Petikai je tarik tauliah. Dia nak tahu di antara yang kuat menjaga. Sebab biasa golongan ni, dan golongan ni yang akhirnya akidah mereka daripada dia tak suka ni. Tapi kalau sekadar dia tak suka perkara-perkara fiqh dan setakat fiqh je, tak ada masalah. Kita jangan sampai tak bercakap. Kenapa kau tak cakap dengan dia? Geng tak kunut. Jangan gitu. Tu fiqh. Geng kata Allah tak langit. Itu baru jangan bercakap. Tapi kesian lah kat dia. Kalau kau kesian, kau cakap pergi dakwah dia. Aku dakwah dia. Dia lagi pandai daripada aku. Dia buat keluar ayat Quran, aku tak boleh jawab. Diorang ni biasa pandai lah. Biasa pandai lah. Golongan-golongan yang pandai. Golongan yang kampung-kampung gitu kan. Sami'na wa ata'na ni, yang tak reti apa, belajar sifat 20 habis sembahyang itu je, tak reti-reti ayat Quran, tak apa nak reti. Biasanya tak ada masalah golongan ni. Ni golongan yang cerdik ni. Terlebih cerdik lah. Ya. Dan memberi salam, jangan bagi salam, jangan bercakap. Dan lepaslah daripada dosa tinggal berkata-kata bagi saudara muslim. Intaha. Berhenti kat situ. Sambung akan datang nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan seterusnya lah. Dan lepas pada tu masuk rumah, nak bagi salam masuk rumah macam mana? Lepas ni hukum balik. Nak masuk rumah bagi assalamualaikum ke? Ya. Kalau tak ada orang, tu ada tulis tu. Kita dah tahu kot. Ni sebelah ni. Kalau tak ada orang jangan assalamualaikum. Kalau ada yang kita tak nampak, dia jawab, kita tak boleh tidur. Jadi apa nak bagi salam dia? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, yang kita akan bincangkan muka surat seterusnya. Akan datang, tunggu dulu. Boleh. Dah kali kedua salam, makmum belakang ni belum selesai bagi salam, tapi imam tu dah wirid dah, dengan yang nyaring, dengan yang kuat, baru dia bagi salam. Baru jemaah ni baru habis. Maksudnya pergerakan imam tu terlalu cepat, tetapi dia sudah keluar suara yang kuat untuk zikir dah, tapi jemaah kat belakang ni belum selesai lagi bagi salam. Apa dia punya hukumnya kat situ? Ni masalah fiqh. Pertama sebab mungkin imam terlalu laju. Boleh jadi macam tu. Ni cerita apa ni? Cerita imam dah bagi salam, makmum belum lagi. Bila imam dah bagi salam, imam pun wirid lah. Kuat-kuat baca biasa wirid. Jadi makmum tadi tak bagi salam lagi, tengah masih lagi baca. Jadi dia ada gangguan kat situ. Selang berapa saat macam tu, barulah makmum bagi salam. Itu soalan dia. Pertama kita tengok terjadi macam tu ada beberapa sebab. Sebab pertama, imam laju, baca pendek, laju. Atau baca pendek, yang wajib-wajib aja, tak baca yang sunat-sunat, maka jadi macam tu. Yang kedua terjadi macam tu sebab makmum yang baca lambat. Boleh jadi juga. Jadi tengoklah keadaan di mana-mana. Imam baca okey je dari sudut sunat-sunat semua dah baca dah. Makmum pula at-tahiyyah. Jadi macam tu dia lambat, boleh jadi gitu juga. Okey. Jadi dua-dua ni. Jadi sekarang ni kemudian imam salam, makmum tak salam lagi. Okay. Yang pertama kita ambil dari sudut sah batal dulu. Kita ambil dari sudut tu dulu. Dari sudut sah batal tak ada masalah, semua sah. Imam sah, makmum pun sah. So imam dah habis baca wa ala ali Muhammad. Sampai situ kama sallaita ala Ibrahim tak bacalah contohnya, bagi salam. Maka makmum tadi dia nak yang sunat, dia teruskan baca. Nanti makmum salam, makmum pun sah, imam pun sah. Selesai dari sudut sah. Ataupun mungkin makmum baca lambat, imam baca okey aja. Lepas imam salam, imam sah dah. Makmum lepas dia baca lambat, lepas tu baru dia salam setelah 30 saat kemudian. Okey? Sah juga. Selesai dari sudut sah. Jadi kat sini tak ada isu sah batal. Settle. Kita nak isu lain, ada isu lain. Isu sah batal tak ada. Jadi sama-sama sah. Jadi ada isu lain. Isu lain iaitu hukum, makna daripada isu tadi kita faham bahawasanya kalau imam bagi salam, makmum lambat bagi salam sekalipun tetap sah juga. Sebab bila imam bagi salam dia dah terputus. Makmum ni baca. Imam dah balik start motor dah, baru dia bagi salam. Contohlah, tetap juga dua-dua sah dari sudut sah. Okey, settle bab sah. Jadi tak ada isu sah ataupun tak sah sebab memang semua sah. Satu lagi dari isu, ada isu lagi dari sudut afdal, aula, yang lebih baik. Macam mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah bila imam salam, makmum terus salam. Makmum baca yang wajib, yang mana dia sempat baca, yang wajib-wajib lah, yang wajib lah. Tak payah baca yang sunat. Salam. Jadi makmum kata aku tengah baca kama sallaita Ibrahim, imam dah salam. Afdal salam juga, tinggal aja. Itu dari sudut afdal. Salam. Jadi kalau macam tu tak timbul isu. Sebab makmum, imam salam, makmum terus salam. Walaupun imam salam cepat, dengan maksud makmum tadi kena habis dulu, iaitu rukun dia semua tahiyat dan sampai selawat, dan termasuk selawat atas keluarga Nabi sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim, kalau tak baca. Jadi salam terus. Kalau kat sini dapat elak perkara ni. Itu dari sudut nak elak. Yang ketiga, kalau makmum nak baca juga, sebabkan sunat, hukumnya harus. Boleh.
Nak bacakan juga apa-apa yang tak cukup baca lagi, yang sunat-sunat lah. Okey, yang ni jadi isu. Makmum kata, memang aku boleh salam, lemah salam sebab aku pun dah baca dah. Kalau imam salam tu makmum pun alah sekejap sangat dah boleh salam dah. Tapi makmum kata aku nak buat sunat-sunat. Boleh salam? Boleh je, dah habis baca dah. Aku nak buat sunat-sunat. Apa hukumnya? Harus. Makruh pun tidak. Dia kata makruh tak, harus. Maknanya boleh buat. Sebab dia nak buat yang sunat dan imam dah bagi salam. Dia pun baca yang sunat-sunat. Bila dia baca sunat-sunat baru dapat gangguan tadi. Gangguan iaitu bacaan kuat sehingga mengganggu anak semayang dan mungkin juga ganggu orang masbuk. Termasuk masbuk lah. Tapi yang ni pun ganggu juga. Okay. Jadi dari sudut gangguan tadi, gangguan makmum tadi dikira telah diganggu lah. Kalau macam tu, dia ada hukum bukan makruh dekat imam. Dia ada hukum khilaful aula. Dia ada satu lagi hukum. Di antara harus, kita tengok martabat dia, haram paling tak elok kali lah, ikut atas lah, wajib lah dulu, wajib mesti buat, lepas tu sunat, lepas tu harus, lepas tu makruh, lepas tu haram. Itu tingkatan dia 5. Tapi sebenarnya ada satu lagi, dia panggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kat mana duduk dia? Dia duduk dekat harus nak pergi ke makruh tengah-tengah. Jadi wajib, sunat, harus, lepas tu makruh kan, ada kat tengah-tengah tu. Maknanya tak molek jugalah. Yang molek harus, sunat, wajib. Kat situ yang cantik. Haru ke bawah, makruh, haram. Jadi khilaful aula duduk di antara harus dengan makruh. Nak kata makruh tak boleh. Nak kata harus, tak berapa nak harus. Tak sampai tahap tu. Sebab tu dia duduk di situ. Namanya khilaful aula. Khilaful aula bahasa Melayu menyalahi yang lebih utama. Dia menyalahi yang lebih utama yang dia ada dua benda baik, satu lagi okey. Dia ambil yang okey, dia tak ambil yang baik. Macam tu. Bukan baik dengan tak baik. Baik dengan tak baik memang kena ambil baik. Yang ni okey aja. Yang ni baik. Dia ambil apa? Okey. Kenapa kau ambil okey? Ambil yang baik lah. Jadi dalam kes ni hukumnya bagi imam tadi khilaful aula. Sebab makmum dia nak ambil keputusan untuk teruskan bacaan. Sedangkan makmum tadi kalau baca yang wajib-wajib boleh salam dah. Harus bagi dia teruskan bacaan yang sunat-sunat. Maka dia nak ambil yang itu. Okey, tak ada masalah. Maka dia pun ambil lah yang itu. Bila dia ambil, imam pula, pertama imam cepat. Kat situ khilaful aula satu. Nak kata makruh tak boleh. Nak kata harus pun tak boleh. Sunat lagi tak boleh. Jadi khilaful aula, imam khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Hampir kepada makruh. Tapi belum makruh. Ya? Bagi makmum pula harus bagi dia baca, dia pun baca. Bila baca, imam pula baca kuat. Khilaful aula sekali lagi. Jadi boleh kita kata jadi campur-campur dekat-dekat makruh, sikit lagi tak makruh. Tapi kalau makruh sekalipun tak berdosa, kan sebut tadi, bukan berdosa, makruh kan tak berdosa. Jadi dari sudut keharmonian kurang sikit. Sebab tak cantik. Sembahyang tu tak comel, sembahyang berjemaah tu tak cantik sebab imam tu melakukan khilaful aula. Khilaful aula. Jadi kalau kata macam mana, dia tak sampai hukum haram, tidak. Dia kata haram imam kerana mengganggu makmum. Tidak. Malah kalau imam tu baca kuat sekalipun, ada makmum masbuk kat belakang pun, saya dengar ada yang kata haram, ada kata makruh, tidak. Dia khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Dia tak sampai tahap makruh sekalipun. Dia sampai tahap khilaful aula kerana dia boleh mengganggu. Tapi tak sampai tahap makruh. Macam orang yang baca agak kuat, dia makmum, dia baca kuat, orang sebelah dia dengar, sebelah ni. Khilaful aula. Tak haram ke ganggu? Tak, khilaf sebab orang sebelah. Tapi kalau orang sebelah lagi dengar, baru dia ada makruh, sila-sila haram. Ni jiran dengar, jiran tu dengar juga, kuat sungguh dia baca. Tu baru jadi makruh, kalau ganggu boleh jadi haram. Tapi orang sebelah, dia tak boleh jadi makruh. Sebab apa? Sebab kalau dia baca, dia ejah bacaan dia pun, mulut dia dengan telinga orang sebelah jengkal ke? Nak ejah macam mana? Bismillah. Belah kali tu, alamak, aku dah lah suara aku kasar sikit.
Nanti orang sebelah dengar. Tak nak bagi orang sebelah dengar. Oh, payah. Maka dia baca je mana yang boleh, kadarnya, volumenya, orang sebelah dia akan terpaksa dengar. Jadi apa hukum dia? Khilaful aula. Tak sampai tahap makruh. Jadi dalam kes tadi, dari sudut keharmonian tak cantik. Sebab kalau imam, dia driver tau. Okey, dia kena jaga, pertama dia kena jaga keselamatan. Dia punya penumpang. Penumpang dia kan? Dia driver. Wajib dia jaga. Wajib, itu rukun. Dia kena jaga betul-betul. Jangan terlebih rakaat, terkurang rakaat. Wajib dia jaga. Itu rukun, memang dia kena jaga. Sebab dia driver. Dan dia juga kena jaga keharmonian penumpang. Boleh tak dia driver, dia bawa sikit-sikit break, sikit-sikit break, boleh? Motor habis di belakang tu. Tapi adakah accident? Tak accident, aku bawa molek cuma sikit break, sikit break, sikit break. Kawan di belakang ni, kau bawa laju bawa pelan, bawa laju bawa pelan. Dari sudut sah dia sebagai driver. Sah dia sebagai driver. Tapi lepas ni rasanya cari lain driver lain Motor aku asal naik dia je nak motor, asal naik je nak motor. Begitulah imam, bila dia jadi tu, dia akan ganggu aku ni asyik kena ganggu, asyik tak syok jadi ni. Jadi dari sudut sah. Dari sudut keharmonian tu tak ada. Maknanya imam ni dia kena jaga tau. Dia kena jaga makmum dia. Masa dia rukuk, dia kena tengok belakang kalau sempat, tengok tepi. Ada tak makmum yang nak rukuk, yang baru masuk masbuk? Kalau ada, tunggu kejap. Dia kena jaga. Dia terdengar makmum, kadang-kadang imam dia tak peduli, tak boleh sebenarnya. Tapi tak sampai makruh sebab tadi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Tak elok apa sebenarnya. Macam mana tau? Saya perhati tau. Dia sembahyang biasanya baca senyap ni lah, baca yang sir. Kat belakang ni bunyi, kalau mazhab Syafi'i senang je nak tengok. Bunyi macam bismillah, ar-rahman. Bunyi kat belakang makmum. Dia dah waladhdallin amin dah. Tapi dia dengar lagi. Takkan tak dengar kot. Mesti dengar kan bunyi dua-dua baca. Tunggulah kejap. Dia tak Allahu Akbar. Dia tahu orang belakang tengah baca lagi. Tunggulah kejap. Relax. Ataupun dia slowkan sikit bacaan siratal ladzi, dia dengar makmum baru malika middin. Memang confirm kena tinggal. Jadi dia waladhdallin amin. Makmum tadi baru siratal ladzi. Imam boleh dengar bunyi taklah bunyi butir, tak butir, tapi bunyi. Jadi imam yang menjaga keharmonian tadi tu, dia akan tunggu sekejap. Ini tidak. Aku dah habis baca, aku rukuk. Driver macam tadi lah. Aku rasa aku nak lap kat sini. Dia lap. Kawan ni tengah tidur berguling kat bawah. Tak mati. Cuma gini. Pening. Tak mati. Maknanya tak mati tu maksud sah lagi semayang, jadi lagi solat jemaah, dapat lagi 27. Tapi imam ni main ikut dan dia nak lap. Dia tengok lampu hijau, lepas tu tukar kuning, dia tekan minum. Kita kat belakang gini. Dia tak jaga hati orang. Tapi tetap driver sah jadi driver. Accident tak accident pun, tapi dia tak jaga keharmonian. Jadi makmum jadi serabut perut itu. Boleh tu. Serabut semayang, orang semayang khusyuk jadi serabut. Sebab imam ni dia kena tengok sekeliling, dia kena sedar. Jadi kalau makmum tengah bunyi gitu kan, sabarlah kejap. Macam juga tahiyat, masa tahiyat kan bunyi kan kat belakang. Mazhab Syafi'i dia mesti ada bunyi nak baca. Itu antara tanda kita dengar bunyi kama sallaita wa ala. Dia dah habis baca dah. Aku peduli apa, aku dah habis. Itu semayang seorang. Tunggulah kejap. Bukan lama pun. Saya rasa kalau Fatihah, tunggu dah 5 saat pun dah lama dah. Waladhdallin amin. Tapi bunyi lagi. Allahu Akbar. Okey dah. 5 saat berkira. Kalau tahiyat, dia dah baca fil alamina ke, ataupun dia dah baca, dia nak baca yang dia nak baca yang wajib-wajib lah, dah stop dah. Tapi dia bunyi lagi kat belakang. Kita bagi masa. Dia tak salam lagi. Bagi peluang. Assalam. Okey lah. 5 saat. Bukan suruh tunggu sampai 15 saat. 5 saat je bagi. Bila dia bagi 5 saat, lega dah tu. Kita kat belakang ni, yang kamu soleh tu, apa benda aku nak baca, apa benda lah ni aku. Kita dah laju ni, dah lega dah dapat 5 saat. Kerana bila imam salam yang pertama, dia bagi masa, ada masa sikit beberapa saat kat situ. Kita dapatlah dalam 8 hingga 10 saat. Yang kita ketinggalan tadi. Lega lah kita. Tak adalah kerja kelam kabut nak kejar. Kena jaga. Kalau tidak,
Tak cantik lah. Pemanduan yang tidak sempurna. Tapi dari sudut sah batal, tak ada masalah. Sebab tu jadi driver ni best. Kita boleh bawa laju, kita boleh bawa slow, kita boleh bawa lama, kita boleh lap. Suka hati kita lah. Kita driver kan. Suka hati kita kan. Kita nak buat apa, kita driver. Wallahualam. Oh, ayat tu bagus tak? Profesional betul. Dia kena profesional lah. Dia kena tengok bukan dia je. Dia kena jaga. Selagi dia boleh dengar, dia kena jaga pendengaran dia. Selagi dia boleh tengok. Bila kita jadi imam, kita boleh tengok kat sana buat apa. Kita pun waladdallin, ni rakaat ketiga, rakaat empat ni, ataupun zuhur asar ke, waladdallin, amin. Saya tengok depan tau, saya nampak tu haji, saya nampak. Saya nampak ni. Jadi kita boleh nampak sah sini belakang, walaupun kita imam, dia nampak duk gini-gini ni. Janggut gerak-gerak lagi. Kita boleh nampak, mana tengah baca lagi. Sabar kejap. Betul saya kata, bukan lama, 5 saat aja. Kalau satu rakaat dia bagi 5 saat, sebab dia jenis baca laju kan. Satu rakaat dia bagi 5 saat, kalau 4 rakaat baru 20 saat. Tahiyat bagi lagi 5 saat, baru 25 saat. Beratur tunggu roti canai siap pun dekat setengah jam. Order tak sampai-sampai. Ini nak bagi. Boleh pula beratur nasi khabu viral tu. Boleh juga beratur sampai setengah jam 15 minit. Nak bagi 25 saat aja. Iaitu setiap satu rakaat itu kalau 4 rakaat, 5 saat Fatihah, 5 saat lagi, 5 saat rakaat ketiga, 5 saat rakaat keempat, tahiyat 5 saat lagi bagi. 25 saat. Tapi sebab 25 saat ni jadi macam-macam kat belakang, di serabut, jadi sembahyang baca laju-laju, tak tenang sebagainya. Simple, small matter. Haji dah kata profesional, jangan cakap orang putih lah. Small matter, benda kecil aja. Tapi memang kena jagalah. Khilaful aula. Oh, dia profesional sikit kan. Oh, yalah kita tahu. Wallahualam, mudah-mudahan sejam lebih lah. Mudah-mudahan kita dapat pahala hari ni majlis ilmu ni kali 70, macam kita duduk sejam. Lama. Lebih kurang dalam hampir-hampir 100 jam. Kita dapat pahala hari ni hampir 100 jam duduk. Boleh tak kalau majlis ilmu duduk 100 jam? Patah pinggang Sebab tu bulan Ramadan jangan lepas majlis ilmu. Walaupun tak boleh tengok depan macam ni, carilah kat YouTube ke kat mana ke. Jangan setiap hari rugi. Dengar sejam YouTube majlis ilmu, macam 70 jam dengar. Cuba kita dengar YouTube 70 jam. Bernanah telinga. Tapi dapat pahala kita dapat. Jangan lepaskan peluang. Tambah tak lama tak lama lagi nak ujung lagi banyak. Rugi. Tangguh dulu. Rasa tak ada dah lepas ni. Dia nak bagi pahala jangan tengok apa benda orang nak balik dah ni. Balik bukan boleh makan pun. Kami tak pencerahan sikit keadaan makmum dia tengah sembahyang sunat. Sedangkan Bilal tak ada iqamat. Lepas tu dah imam dah mula solat. Imam dah baca Fatihah, tengah baca tak nak baca surah. Sedangkan makmum tu masih lagi solat sunat. Apa sebaiknya? Okey. Makmum yang tengah sembahyang sunat perlu dia berhenti atau okey. Pertama imam dah sembahyang. Maksudnya bila dah takbir dah qamat, dia baru sembahyang sunat, mungkin rakaat pertama, mungkin rakaat kedua, dan sedang dia tak habis lagi. Yang terbaik dulu apa buat? Dari sudut harus je dia sembahyang sampai habis. Lepas tu lepas salam, dia bangun-bangun masuk saf, Allahu Akbar, terus tahiyat. Masbuk. Kata dari sudut harus je. Ataupun dia salam-salam, dia tengok lah, imam pun dah habis juga, aku sembahyang seorang je lah. Dia sudah harus lah. Tapi rugi besar lah. Okey. Yang afdal, yang terbaiknya adalah dia batalkan sembahyang dia tu. Ada beberapa cara boleh batalkan sembahyang. Ulama bahas lah benda ni, sembahyang sunat dia tu. Kalau sembahyang fardu dia qada tak boleh batal. Kalau dia kata dia qada subuh ke qada apa, tak boleh batal. Sebab imam dah takbir, makmum dah qamat, dia tak boleh batalkan. Kalau sembahyang dia qada. Sembahyang qada dulu-dulu ke apa kan? Qada yang wajib lah. Tak boleh. Tapi kalau sembahyang sunat, sebut tadi sembahyang sunat, dia boleh batalkan. Dia boleh batalkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dia boleh batalkan macam mana? Batal gitu, belah gitu. Rakaat kedua ni nak bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu belah jalan. Orang tengok engkau ni boleh, harus. Dia buat belah gitu. Okey, itu harus. Nak sunat sikit, biar beradab sikit, boleh dapat pahala sunat. Iaitu masa tengah rakaat kedua ni,
Sujud ni, tengah sujud yang kedua rakaat pertama, sebenarnya sunat Allahu Akbar, dia terus bangkit Allahu Akbar, lepas tu dia pun Assalamualaikum warahmatullahi sekali, lepas tu baru belah. Dapat pahala sunat. Tadi dia belah, tak ada benda apa, harus. Sebab semayang sunat, ibadah sunat boleh batalkan, gitu je. Tak berdosa kalau dia batal begitu saja. Ibadah fardu batalkan begitu saja haram. Kalau dia nak batalkan juga, dia kena tukar niat daripada wajib kepada sunat, baru batalkan. Itu bab lain. Okey, dia semayang sunat. Naik rakaat kedua, qamat. Dia pun belah gitu, boleh? Nak pahala sunat, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengah berdiri. Tengah sujud pun Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Masa rukuk, Assalamualaikum warahmatullahi, baru belah. Itu beradab sikit, dapat pahala lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia boleh pendekkan. Semayang sunat dia tu, katalah 2 rakaat, dia pendek 1 rakaat je. Tapi kena sampai tahiyat lah. Sampai tahiyat, kalau dia baru sujud, tiba-tiba Allahu Akbar, dia pun turun tahiyat. Padahal 1 rakaat baru. Dia niat daripada 2 rakaat, aku nak 1 rakaat je. At-tahiyat, baca semua, salam, terus pergi ke imam. Semua ni dia boleh buat. Okey, semua ni baik, bergantung kepada keadaan. Tengoklah kalau qamat imam makmum ni qamat tarik sikit ni. Ada kan? Bilal punya qamat tarik kan? Allahu Akbar. Ini azan ke qamat ni? Ada yang tarik. Tempat tarik. Aku nak daripada 2 rakaat, aku nak jadikan 1 rakaat, aku nak salam, dapat pahala 1 rakaat. Rugi penat-penat sembahyang. Maka kalau sempat dia boleh buat itu. Kalau keadaan mungkin tak sempat, bagi salam, walaupun sujud, walaupun rukuk, bagi salam, belah itu, dapat pahala. Sebab boleh juga, bergantung pada keadaan. Yang tak moleknya ataupun tak bagus, tak adalah makruh, tapi rugi besar jika dia teruskan sembahyang, imam takbir dia masih lagi terus, rugi besar. Sebab apa? Dia ada satu istilah, pahala dia lebih besar daripada 400 perdagangan. Kita pernah bahas dulu kat sini, 400 ekor unta penuh dengan barang dagangan, pahala, dan diinfakkan fi sabilillah. Pahala takbiratul ula lebih besar daripada tadi. Apa maksud takbiratul ula? Imam takbir, makmum turun takbir. Dia tak boleh lama. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Atau imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Okey lagi tu. Yang tak nak, imam Allahu Akbar, putus lah. Apa agak-agak putus malak lah. Tak dapat dah pahala takbiratul ula. Saya diam tu, saya nak bagi masa tu. Dia imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dapat pahala tu. Pahala dia besar, lebih besar daripada infakkan 400 ekor unta penuh barang dagangan fi sabilillah. Lebih besar. Imam Allahu Akbar, dia terus Allahu Akbar. Tapi kalau lama sikit, tak dapat dah. Lama tu kita nak letak apa? Seminit lama sangat. 30 saat. Masih lagi lama. Kurang lagi. Mungkin 10 saat je kot. Baca doa iftitah lebih kurang 20 saat. Lebih kurang 10 saat gitu kot. Saya tak adalah saat-saat tu. Saya nak bagi tahu dia punya jarak. Lebih kurang 10 saat paling lama. Imam Allahu Akbar, makmum dalam masa 10 saat mesti takbir. Dengan takbir dapat pahala tadi. Okey. Dia pergi sembahyang sunat. Sebab imam dah takbir. Dia bukan dekat qamat Bilal, bukan kan? Dia dekat takbir imam. Imam dah takbir, dia pergi at-tahiyatul mubarak. Rugi besar. Sebab kalau dia batalkan sembahyang, dia terus takbir, sembahyang dengan imam, habis sembahyang tu dia boleh sambung, bukan sambung, dia sembahyang balik, sembahyang sunat dia tu. Contoh qabliyah subuh, dia takbir dah, memang tak nampak pun tadi orang sembahyang kat luar tengok masuk. Memang nampak. Imam dah takbir dia, kita Allah sayangnya. Tak apa lah, nampak macam muzik mungkin mazhab Hanafi kot. Sebab nampak muka tak macam Melayu sikit, tak tahulah. Ada kat luar tadi baru. Kan? Kita sangka baik mazhab Hanafi lah kot. Mazhab Hanafi kita sangka baik mazhab Hanafi kot. Mazhab Hanafi kita pun tak habis ngaji, mazhab Syafi'i pun tak habis ngaji. Kita harap gitulah. Tapi ni cerita Melayu ni yang hidup kepek makan sambal belacan ni. Kalau hidup terpacak tu Pakistan, India cerita lain. Jadi rugi besar. Jadi bila batalkan, kita sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kita boleh sembahyang. Lepas sembahyang subuh kan tak boleh sembahyang. Boleh. Bukan qada, tunai. Sahaja aku solat qabliyah subuh 2 rakaat. Bukan qadaan, bukan. Tunai.
Dengan syarat belum habis subuh lagi. Belum habis waktu subuh. Lepas main subuh, fardu, dia pergi sembahyang 2 rakaat. Itu lagi besar. Dapat takbiratul ula, pahala lebih besar daripada 400 ekor unta. Penuh barang dagangan kat atas tu, infak fi sabilillah. Kita RM40 pun kedekut nak masuk tabung. Tak payah cerita lah. Bulan Ramadan nak sponsor orang buka puasa RM400 untuk semua makan pun kedekut. Duit berlambak dalam bank. Kan boleh buat mati pun kita ini dapat 400 ekor unta siap dengan barang dagangan. Pahalanya lebih daripada tu lagi. Tak nak. Bila dapat ni? Imam takbir, Allahu Akbar, saya letak 10 saat tu. Kalau nak lawan pun boleh yang 10 saat tu. Saya nak bagi masa tu. Imam Allahu Akbar, dalam masa 10 saat, makmum kena takbir. Lebih pada tu, putus mualat, tak dapat dah pahala itu. Jadi, nak yang sembahyang sunat tu, rugi besar. Sembahyang sunat tu boleh buat lepas sembahyang lah. Walaupun lepas sembahyang subuh, walaupun selepas sembahyang asar, sekalipun dalam sunat asar. Dapat juga dengan syarat subuh tak habis lagi. Kalau habis subuh namanya qadaan. Habis subuh boleh. Pukul 9 baru sembahyang apa ni? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh apa? Pukul 3 petang. Boleh. Niat qadaan. Tapi tak dapatlah waktu. Tapi dapat pahala besar lah juga. Tapi tak dapatlah seluruh dunia dan isinya. Sebab pada mazhab Syafi'i, dia boleh sembahyang sebelum, dia boleh sembahyang selepas sunat. Namanya qabliyah. Nama je sebelum. Tapi boleh sembahyang sebelum, boleh sembahyang selepas. Dengan syarat masih lagi dalam waktu. Tu mazhab Syafi'i. Tapi kita lepas tak buat macam tu. Tak apalah, nak macam mana. Pecah rekod dah 1.5 jam dah ni. Tak nak bagi saya balik ke apa? Kurang ada tarik? Tak ada. Apa dia? Sebab saya nampak ada orang datang, ada program ke lepas ni? Oh, tadarus. Okey. Macam tadi, adakah dosa bila tadi komat pada orang sunat? Bila profesional nak jadi. Oh, cerita pasal profesional lah. Secara umumnya, tuan punya azan, owner azan adalah Bilal, muazzin. Muazzin tu saya terjemah Bilal lah terus lah, senang kan. Sebab kita panggil Bilal. Sebenarnya bukan Bilal, muazzin. Tapi bolehlah Bilal. Tuan punya azan Bilal. Tuan punya qamat imam. Jangan Bilal suka-suka nak qamat. Sehinggalah imam bagi izin qamat je, tapi azan tak payah minta izin siapa-siapa. Masuk waktu, aku punya kuasa, aku boleh azan, Bilal. Tapi nak qamat, dia kena minta izin imam. Sebab tuan punya qamat adalah imam. Okey, minta izin ada beberapa, saya pendekkan cerita. Minta izin ada beberapa cara. Yang pertama, izinkan saya untuk qamat. Boleh, minta izin lah. Yang kedua, angkat kening. Boleh? Boleh? Tak semestinya kena minta izin. Sign dulu je, saya nak qamat. Tak apa lah. Kalau minta, boleh juga. Saya nak qamat ni, boleh tak? Boleh. Boleh juga, boleh. Okey, tengok je. Okey, boleh. Dapat izin. Yang ketiga, izin sebelum. Dah buat mesyuarat, kita qamat 15 minit lah subuh. Kalau maghrib 15 minit, kalau zuhur 10 minit cukup. Masa mesyuarat tu. Semua setuju? Setuju. Itu izin juga tu. Izin yang tak perlu minta dah setiap kali. Jadi memang dah tetap dah, izin dapat awal-awal lagi. Jadi kalau cukup 10 minit, tak payah minta izin dah. Sebab izin dah diberi awal-awal. Dan biasanya masjid gitu macam subuh kita bagi lambat sikit lah, bagi peluang kat orang 15 minit. Kalau maghrib pun dia kan ada. Maka kat situ dah dapat izin. Dan tak boleh minta izin lah. Tapi hakikatnya memang dah minta izin. Okey. Jadi bila Bilal tu nak qamat, yang salahnya dia tengok sembahyang kan, dia qamat juga. Salah dia. Sebab bukan salah sebab tu, dia tak dapat izin imam. Dia kena minta izin imam. Imam kata qamat. Bila imam qamat, dia tak salah. Ataupun ikut peraturan tadi tu lah, yang dah telah ditentukan 15 minit ke 10 minit yang awal-awal tadi tu. Itu izin juga. Jadi memang kita 15 minit, kita memang 10 minit qamat lah, qamat. Maka kita dah dapat izin imam sebab telah diberi awal-awal. Orang sembahyang tu itu dia punya pasal. Bila tak salah. Bila tak salah. Pasti kat sini dah tentukan berapa minit kan? Ke tak ada? Kalau tak ada, kena tengok tengok imam. Maknanya dah izin dah bagi awal-awal. Bila dah bagi awal-awal, bila qamat tak salah. Sebab izin dah bagi. Habis dia lah salah. Salah tu bukan salah berdosa. Gitulah. Jadi tak salah lah qamat.
Tapi kalau nak tunggu je lah. Soalan terakhir yang ketiga. Sebab dah 3 kali akhir. Kita datang tak sempat dengan imam, kita dah sempat baca Fatihah je untuk rakaat pertama. Kita naik rakaat kedua, bolehkah kita baca doa iftitah? Oh, qada. Doa iftitah pun nak qada. Okey, dia masuk lambat. Kemudian dia pun tak sempat lah baca Fatihah, takut nanti kan tak sempat habis Fatihah. Dia pun baca rakaat pertama ni. Habislah Fatihah. Habislah, sempat tak? Sempat tak? Sempat. Ngam-ngam elok-elok, imam berrukuk. Mujurlah aku tak baca doa iftitah. Kalau aku baca doa iftitah tadi mesti terlambat kan? Jadi, dan dia memang tak disunatkan baca doa iftitah pun sebab dia tahu dia dah lambat. Dia dah tahu aku dah lambat ni. Jadi aku baca terus Fatihah, mudah-mudahan sempat. Okey, dia pun baca Fatihah terus. Kemudian elok-elok sempat habis, imam rukuk, dia pun rukuk. Selesai lah. Masuk rakaat kedua, dia nak baca doa iftitah. Boleh tak? Tak boleh tu bukan maksud batal sembahyang. Tak disunatkan, setengah ulama kata sunat sujud sahwi. Maknanya teruk jugalah salah sampai sujud sahwi tu. Tapi bukan wajib. Sunat sujud sahwi. Setengah ulama kata sunat sujud sahwi, setengah ulama kata tak sunat sujud sahwi, tapi perbuatan baca doa iftitah tu tetap juga tak boleh. Tak boleh yang bukan membatalkan lah. Tidak dituntut lah. Tak boleh tu bunyi pelik sikit. Tidak dituntut. Sebab apa? Sebab nama pun dah salah. Tahu tak doa iftitah tu maksud apa? Cuba tengok kamus. Doa pembukaan. Buka apa dah rakaat kedua. Malah, tengok Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, doa iftitah tak baca lagi. Sebahagian ulama kata tak boleh baca lah. Tak boleh tu bukan batal lah. Tak ada tuntutan dah. Dia mesti lepas Allahu Akbar terus Allahu Akbar kabira atau wajah tu. Sebut yang lainnya tiada tuntutan dah baca doa iftitah. Itu tak payah rakaat kedua. Tersilap baca je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah, lupa pula baca doa iftitah. Tak payah, teruskan aja. Tiba-tiba rakaat kedua dia baca doa iftitah. Qadaan. Yang ada qadaan, saya panjangkan cerita. Ada yang ada qada macam ni. Rakaat contohnya sembahyang pagi Jumaat. Pagi Jumaat sunat baca surah sajadah dengan insan. Rakaat pertama, rakaat kedua kan. Maka dia pun sampai dah rakaat kedua dah. Tak dapat lah. Ikut imam. Okay. Bila dia imam salam, dia bangun tambah. Sunat bagi dia qada. Itu ada. Apa? Baca surah sajadah. Seorang-seorang? Kalau hafal lah, kalau hafal. Paling kurang pun hafal satu ayat tu je. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, sujud. Bangkit, tatajafa junubuhum anil madha, ataupun tak payah baca pun terus rukuk. Bila ni? Rakaat kedua. Kenapa dia baca? Qada. Itu ada sunat qada yang tu. Tapi doa iftitah tak ada sebab nama pun dah salah. Antara lain yang boleh qada. Dia dapat tahiyat akhir hari Jumaat juga. Imam fil alamin innaka hamid. Dia bawa Allahu akbar. Terus duduk. At-tahiyah. Assalamualaikum. Dapat tak jemaah? Dapatlah jemaah. Dia pun bangun. Bukan. Dia dapat, bukan macam salah. Dia dapat satu rakaat. Imam salam, dia bangun. Okey. Dia tambah satu. Dia dapat satu rakaat. Bukan. Sekejap. Okey, dia dapat masa rukuk rakaat kedua. Imam rukuk rakaat kedua, dia pun Allahu akbar terus rukuk. Pagi Jumaat juga. Ikut imam. Dapatlah satu rakaat kan? Dapat rukuk. Bila imam salam, dia tambah satu rakaat lagi. Sunat baca dua surah. Qada. Mula-mula baca mula baca sajadah dulu. Lepas tu habis baca sajadah, baca insan pula. Dalam satu rakaat. Sunat qada. Saya nak cerita pasal apa? Sebab soalan ni dia nak qada doa iftitah. Doa iftitah tak boleh qada. Qada lah kita panggil kan. Tapi surah boleh qada. Tu je nak cerita. Surah ada qada. Malah subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bin subhana rabbil a'la 3 kali. Tapi dia tak baca, dia senyap je. Lepas tu sujud yang seterusnya senyap je. Dah 6 dah. Sujud yang ketiga, rakaat seterusnya sujud yang ketiga, qada yang 6 tadi buat 9 kali. Qada yang 2 rakaat tadi yang sebelum tak baca. Ada qada. Tapi doa iftitah tak ada qada. Sebab nama pun dah doa pembukaan. Jadi kenalah baca masa buka. Tak ada qada. Jadi kalau buat juga
buat juga makruh. Kalau buat juga doa iftitah, qada dan iftitah, hukumnya makruh. Semayang tak batal. Sebagian ulama kata sunat sujud sawi, sebagian ulama kata tak sunat sujud sawi, tapi tetap juga tidak dituntut. Gitulah. Sejam setengah. Ini confirm 100 jam pahala ni. Sebab kalau kali 70 ni memang jadi. Okey, bukan ada kelas pun lepas ni saya. Boleh balik ni pun kan buat apa? Tidur. Ke buat apa? Cangkul. Ke buat apa? Tidur. Okey, tidur dengan hari ni dah dapat banyak. Lepas ni tidur direct, buka puasa. Bangun sembahyang aja, tidur direct. Pahala banyak dah. Malam ni pula sembahyang tarawih sampai imam salam baru dia salam. Dapat pula malam. Lepas tu balik tak payah tahajud, tidur. Dapat macam beramal 24 jam. Tangguh dulu. Itu sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insanu lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.